Sedapnya buah ni kelapa muda. Sudah makan kenyang tu, alhamdulillah sedap. Alhamdulillah sedap. Bukan alhamdulillah ingat Allah pun. Dunia banyak. Maka sebab itu solat datang, doa. Sebab itu bila solat, apa yang berlaku? Solat sebenarnya mi'raj, iaitu proses untuk keluar sekejap dari dunia. Keluar sekejap dari dunia, pergi ke mana? Naik mi'raj, jumpa Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita duduk dalam solat, lillahi ta'ala salli fardal asri ke apa, betul tak? Dalam niat kita, betul tak? Salli bini-bini kerana Allah Ta'ala, betul ke tak? Kenapa begitu? Sebab waktu itu kita keluar. Waktu itu dunia kita buang sungguh. Sebab apa perlu gitu? Mi'raj. Itu makna as-salah itu. Yuqimuna salah. Solat itu akan tegakkan balik kita daripada condong kepada mi celup. Condong kepada roti canai, condong kepada apa-apa. Tu baru benda tu. Belum lagi pizza. Betul tak? Belum lagi benda-benda gitu. Belum lagi condong Ferrari, Lamborghini, apa lagi? Bugatti. Tu. Kalau kena tu, dunia pun tak jadi macam mana. Maka Allah Ta'ala jaga kita. Faham tu? Sebab tu dia panggil wa yuqimunas salat. Mana apa? Bila kita tegakkan solat, insya-Allah tak apa ada Lamborghini pun tak apa. Sebab apa? Solat bersabar. Yang bagaimana pergi solat ni? Nampak Lamborghini? Tak apa Lamborghini. Itu maksud dia. Wa yuqimunas salah. Jadi memastikan solat, doa tu duduk depan.